podcast feels like home. Yo, Assalamualaikum. Terima kasih bertemu kita semua dalam Kronikas. Sembang Kroni untuk Kroni. Nama aku Ija. Aku Muhammad. Okey, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita sebab setia mendengar kita lah. Yes. Yang follow kita, yang subscribe kita dekat semua social media. Aku just nak ucapkan terima kasih dan appreciate dengan korang punya kehadiran untuk kita punya podcast lah. Mungkin Muhammad, apa yang kita nak borak sekarang ni? Macam rancak je untuk episod hari ni. Okay, so untuk episod kali ni kita orang datangkan khas. Okay, ini kita orang import daripada utusan Malaysia. Oh, utusan. Kira ni orang surat khabar ni. Orang surat khabar. Dia dulu biasalah, kau kena faham lah. Biasa kalau kita sebut pasal surat khabar ni makna berita yang terhebat, sensasi. Ini semua ni penting ni. Penting aku ni. baca surat khabar Cina. Hah? Baca surat khabar Cina. Oh, aku tak ada. Aku bahasa Inggeris. New Straits Times. New Straits Times lah. Yes. Okey. Utusan ni. Kira macam zaman sekarang ni, zaman dulu ni beza dengan zaman sekarang ni berbeza lah. Betul? Dulu surat khabar. Dulu Sekarang surat ni khabar. dah ada digital akhbar kan. Digital akhbar, betul. Mungkin topik apa yang kita nak borak pada hari ni, Mamat? Okey, untuk topik dia ada, topik dia banyak. Okey. Nanti kita kupas satu-satu. Tapi yang first kita perkenalkan dulu kita punya guest kita sendiri. Kita punya tetamu Kita lah. punya tetamu, betul? Okey. Tak lain dan tak bukan. Boleh Encik. perkenalkan kita punya guest. Silakan. Silakan. Aku Aidil. Okey. Panggil Aidil. Panggil Aidil. Nama panjang? Aidil. Aidil. Nama pendek pun Aidil juga. Aidil. Aku akan teka. Nama kau mesti Aidil. Macam kau tahu? Kira betul lah. Betul Aidil. Aku Okey. cuma nak berterima kasih kepada warga utusan kerana menyediakan sebuah Aidil ni. Ya, sebuah Aidil. Seorang Aidil lah. Menyediakan seorang Aidil. Ya, sebab dia boleh bantu kita untuk Yes. podcast hari ni. Okey, Dil. Ya. Okey. Aku harap kau prepare lah dengan apa-apa soalan yang Okey, kita silakan, orang tanya. silakan. Boleh Aku prepare. Belum habis cakap lagi. Okey. Aku belum habis cakap Okey, lagi. okey. Jangan jawab dulu. Prepare. Prepare. Okey. Okey, Dil. Mana datangnya minat bekerja dengan surat khabar? Maksudnya dalam kewartawanan ni. Dalam kewartawanan, Dia sebenarnya daripada kecil lagi. Dari kecil lagi aku dididik dan dibawa oleh ayah aku. Ayah aku juga seorang pengamal media. Dia wartawan. Dulu seorang wartawan. So bila aku ikut dia daripada kecil lagi ni kan. Aku ikut dia pergi scene, aku ikut dia pergi cover sukan kan. So benda tu macam minat kan. Maknanya kau nak reveal the truth. Reveal the truth and then kau hadap macam-macam perangai, macam-macam situasi kan. So benda tu aku membesar dengan kerja dia. So lama-lama kumpul minat tu sampailah aku masuk belajar, aku ambil dalam bidang komunikasi massa lah. So situ aku develop aku punya skill macam-macam. Kita dalam Meskom kita ada macam-macam kan. Like kewartawanan, kita ada broadcast journalist, kita ada PR apa semua. So cabang dia luas, kau boleh pilih. Dari situ aku macam okay, kita nak explore lebih lagi. Okey, aku nak tanya soalan ni paling common lah untuk yang wartawan ni. Betul ke wartawan ni sebelah kaki ke neraka? Jujur lah. padu. Kalau bukan wartawan pun engkau sendiri pun kena raka lah pun kan. Tak solat lagi kan. Dahsyat. Dan kita dah solat. Ya. Bukan kita. Orang kita. lain. Kita Orang kroni. lain. Kita kroni lah. Tadi surah Al-Baqarah. Ahmad baca tadi kan. Lama rakaat kedua tu kan. Tak habis-habis. So tak ada lah sebelah kaki ke neraka. Dia sebenarnya kita wartawan ni kita ada etika kita. Okey. Ada etika kewartawanan yang kita jadikan sebagai guideline. Penulisan kita haruslah mengikut fakta dan mengikut kepada laporan-laporan. Kita tak boleh tulis benda yang sembarangan. Kita etika kita reveal the truth, bukannya reveal yang cakap-cakap. Sebab macam saya sendiri berada dalam meja jenayah, tak boleh buat sembarangan. Semuanya berpandukan berdasarkan daripada report-report daripada mahkamah, report-report daripada polis-polis. So kita refer pada itu, jadikan sebuah berita lah. Tak boleh kata cakap-cakap daripada orang, daripada warganet ini, warganet itu, tak boleh. Okey. So, berapa lama kau bekerja dalam bidang wartawan ni? Dah bekerja? Berapa lama dah? Setahun. Baru lagi lah. Okey. lagi lah. Aku kira bulan. Kau kira bulan. Aku kira bulan. Okey, dalam setahun kau kerja, berapa surat khabar dan kau lompat? Baru satu. Baru satu. Sebenarnya Sebelum ni? sebelum aku pergi ke kewartawanan ni, aku pergi ke broadcasting, Okey. penyiaran. Aku bekerja di sebuah stesen televisyen lah, sebuah program stesen televisyen. Aku bekerja di situ selama beberapa bulan. Sebenarnya aku minat nak jadi macam korang lah, cakap-cakap depan kamera kan, walaupun muka tak ada. Bukan korang lah, aku lah. Korang ada muka ada, handsome ni tidak. So Kejap ni kan dia podcast ni. sejam jadi ni yang beduk lagi kan. So
Aku masuk TV dulu. And then baru macam susah siut kerja ni kan. So aku macam kerja, aku rasa aku punya niche aku tu, forte aku tu ialah menulis. So aku keluar daripada penyiaran tu, aku memilih untuk menulis sekali lagi. Menarik. Okay, deal. Sepanjang kau dalam utusan Baik, ni kan? benda Belum. Tunggu aku punya soalan habis. Sorry. Excited. Sepanjang kau dalam utusan ni kan, Ah. apa dia cabaran kau yang paling orang kata apa, paling yang kau rasa macam kau takut dalam bidang kewartawanan ni? Takut sebenarnya bila kita salah fakta lah. Bila kita menulis tu, yelah fakta ni bila kita salah, kita publish dekat paper. Kita publish kat online. Benda tu kalau salah, orang lain akan baca. Dia akan menjadi documentation permanent. Tak boleh nak padam-padam dah. Paling kau takut bila kau salah fakta, dan akan ada tindakan-tindakan perundangan yang dikenakan terhadap aku. Pernah terjadi pada aku tahun lalu, di mana aku dicabar oleh individu ini untuk memohon maaf. Padahal apa yang aku tulis tu betul. Tetapi aku dicabar untuk membuat permohonan maaf untuk membetulkan keadaan. So itu cabarannya. Walaupun fakta aku betul, tapi bila sampai dekat orang tu, dia macam dia dapat tekanan daripada pelbagai pihak. So dia mencabar aku. Itu paling aku takut lah kan. Bila kena dengan kait dengan perundangan ni, kita akan terlibat lah, nama-nama company kita akan terlibat lah. Tapi tak wartawan lah kalau kita tak dapat merasa benda tu kan. Betul. Okay, sepanjang tahun lepas kita tengok 2024 pelbagai kes-kes yang menyayat hati, apa semua yang berat semua kan. Engkau ada tak dalam situasi-situasi tu? Ada waktu kes Farah Kartini. Kes Farah Kartini yang ditemui mati pada Jun lalu. Julai lalu kan. Waktu tu aku ada di perbicaraan mahkamah pada Julai lalu di mahkamah KKB. Waktu suspek tu OKT dibawa masuk ke mahkamah tu, masuk je perkarangan mahkamah tu, family dia dah jerit-jerit. Kenapa bunuh anak aku semua kan. So benda tu menyayat hati. Kita tengok macam mana dia dibunuh dengan kejam tanpa belas ihsan. Dia dibunuh kan, sehingga kan dia dibiarkan di longkang di tepi parit kan. So itu antara pengalaman depan mata aku ni. Itu salah satu. Dan keduanya, bila aku berada di Tanah Jelus, Masjid India. Yang melibatkan seorang warga India yang terjatuh ke dalam lubang jelus kan. So aku berada di situ. Aku antara beberapa lagi media, aku antara yang terawal sampai di scene tersebut. Aku tengok ahli keluarga menangis, meronta. Yelah, dia datang sini untuk melancong. Datang sini mungkin untuk apa, macam-macam hal urusan lain lah. Tapi bila datang jadi musibah macam tu, dia tak jangka. So depan mata aku lihat ahli family dia menangis, meronta. Baik. Mungkin kita boleh tinggalkan kejap kot kes-kes menyayat hati ni. Aku pun tengah pun sedih kan. Betul. Aku nak tahu lah, setiap bagi kes tu, macam mana proses berita tu diterbitkan. Contoh, kau dapat berita malam ni, adakah kau terus buat kerja and then esok publish? Daripada proses tu Dia sebenarnya macam tu lah kan. Sebab kita antara media-media ni harus menjadi yang mutakhir, yang paling cepat. Dan sebab sekarang ni netizen lagi cepat daripada kita. So kita tak nak benda tu lagi cepat kan. Jadi kita sebagai pengamal media ni harus seiring dengan itu. Nak cepat, cepat betul, fakta tu kena betul juga. Contohnya proses pencarian berita kan. Sekiranya malam ni aku tengah buat podcast dengan korang ni, aku dapat berita ada insiden tembak menembak. Macam ni tembak menembak depan ni kan. Aku kena pergi. Kau kena pergi. Aku kena pergi. Sekarang tembak po. Rupanya mercun kan? Mercun. Haram jadi. Budak tengok. Boleh. Okey, boleh. Kita kroni. Dengar apa kroni ya? Produser marah aku. Okey. Kira-kiranya memang deadline ketat tak? Deadline sangat ketat. Yalah, kita kejar deadline. Kita harus menjadi yang mutakhir. Mutakhir. Mutakim. Mutakim kawan aku. Setengah jam tau show ni. Bukan sejam gila. Okey, sorry. Kita harus menjadi yang cepat kan. Contohnya, kalau kita terlambat kan, media-media lain dah pakai dulu dah. So kita jadi basi dah. Kita punya story tu, kita punya berita tu dah jadi basi. Kita kena cepat. Contoh macam kata dia, ada kes tembak menembak. Terus directly pergi ke scene tersebut. Mungkin kalau ada jurucakap yang berautoriti, terus dapatkan dia untuk bercakap tentang insiden tersebut. Kita kena cepat. Deadline sangat ketat.
Deadline sangat ketat. Ya. Saja nak tanya. Hmm. Ni macam ni punya kerja bahaya ada, seronok ada kan. Gaji kau berapa Palak. Kau tanya gaji. Jangan ke bulanan, tahunan lah. Anggaran Kira tahunan lah. Okay, sebab aku baru lagi. Aku baru lagi dalam industri pengamal media. Tak adalah aku kata besar melambung macam mana yang dah kerja belasan, puluhan tahun kan. So, gaji aku seperti mana sebagai seorang junior lah. Okay. Tidaklah kata sampai 6K. Wah, aku ambil apa CEO? Masuk kerja. Aku pernah masuk-masuk hari tu, interview. Tahun hari pertama aku masuk kerja kan. Jawatan general manager tak ada. Kau tanya lah. Aku tanya. Kau tanya. Aku nak saya nak general manager. Apa benda awal-awal ni kan? Saya nak general manager. Kau keluar. Okay. Aku tahu lah mungkin kau boleh share sikit lah. Pengamal media dulu dengan sekarang, apa perbezaan dia? Banyak kan. Kalau tanya pada aku sekalipun, perbezaan dia kepada berita-berita yang dikeluarkan oleh netizen lah. Orang lebih nak cepat kan. Jadi netizen pun nak cepat tanpa menghiraukan fakta. Tanpa menghiraukan benda tu sahih ke tidak. Dia nak cepat dia kerja kan. Tahu-tahu contoh kan. Dia ada insiden satu lagi contoh kan. Ada insiden dia terus dalam X ke dalam Facebook ataupun dalam Instagram, konon dia nak jadi yang terawal publish benda tersebut tanpa menghiraukan actuality, tanpa menghiraukan fakta kes tersebut kan. Sebab sekarang ni ramai nak menjadi wartawan. Ramai nak jadi wartawan kan. Orang panggil apa? Wartawan, aku bahasakan sebagai reporter jalanan lah. Reporter jalanan kan. Tahu-tahu engkau up dulu. So benda ni satu lagi banyak portal-portal yang aku panggil tidak mengikut kehendak ni lah. Tidak mengikut sudah jadi sejam dah ni. Cuan, dia ikut acuan Tak, portal-portal sekarang ni ramai yang tidak berilmiah lah, kalau kata macam tu kan. Yang mana engkau main hentam je post benda tu kan, tanpa rujuk kepada mana-mana pihak kan. Contoh, kita ambil seorang budak dia mati. Seorang budak dia mati sebab apa? Okey, dia terus portal-portal murahan ni, dia ambil benda tu, jadikan berita tanpa rujuk siapa-siapa. Dia kata budak dia mati sebab dilanggar oleh bapak dia, contoh. Tapi bila rujuk pada orang yang sebetulnya, dia bukannya mati sebegitu. Dia nak jadi yang cepat, nak jadi yang terawal tanpa menghiraukan fakta. Itu je lah. Tapi berita-berita macam tu, contoh lah kau cakap macam tadi punya contoh kan. Okay, so pernah tak dia tu berita tu sampai terus pada bahagian kau lah, bahagian penerbitan kau sendiri kan. So nak berbetulkan balik tu untuk netizen ni payah lah. Nak image control tu balik. Of course lah, sebab kadang orang kita ni dia susah tau nak menerima hakikat benda tu betul. Dia nak fikir, aku punya opinion lagi penting. Aku punya pendapat lagi penting. Kau punya salah, wartawan sampah. Aku pernah hadap macam tu tau. Benda cerita macam ni sampah. Padahal apa yang disebarkan, apa yang dibuat oleh wartawan-wartawan yang dah dilatih, yang sudah berpuluh tahun dalam industri ni lebih tahu. Netizen pula mengajar kita macam mana nak bekerja terpaling. Itu yang paling penting. Okey. Apa kau kata? Pengisian yang padat gila. Selama kita punya episod berlangsung ni memang padat gila. Dah habis ke? Okey, masa pun dah time. Yes. So, memang hangat gila. Aku rasa ini pengisian yang paling padat. Panas sebab je. kita punya guest pun padat. Padat, dia pun padat. Aku pun padat, kau pun padat. Jadi, mungkin kata-kata terakhir, boleh pesankan dekat netizen-netizen jangan jadi terpaling wartawan. Boleh silakan Adi. Silakan dia. Sebelum aku nak menegur secara baik lah pada netizen, aku nak maki Ahmad lu babi. Tai betul dia. Okey. Kita ada media massa kita. Kita ada wartawan yang sudah pun sudah lama dalam industri ni kan. Jadi kenapa kita harus menjadi yang terpaling? And even you kata you ada sumber berita tu pun, you tak boleh sahihkan benda tu. So kita dah ada pun kita ada television, kita ada platform internet yang mana you all boleh scroll dekat mana-mana media massa sekarang ni kan. So jangan buat andaian kepada berita-berita yang korang publishkan tu. Okey.
Mungkin kita kena share. Tak pasti jangan kongsi lah. Tak pasti, Tak pasti jangan kongsi. Okay. Tak pasti jangan kongsi. Baik, itu saja perkongsian kita hari ini. Aku punya. Okay. Mungkin Mat, kata-kata terakhir. Okay, so kepada korang yang mana bercita-cita untuk menjadi wartawan dipersilakan. Wartawan ni boleh apa orang kata tambahkan korang punya ilmu, okay? Buat korang rasa gagah lah bila di depan kamera apa Ya, semua. Tapi kalau korang nak perlukan bantuan ke apa ke, boleh contact Abang. Tak payah, aku tak bantu pun. Tak payah. Itu sajalah daripada aku. Okay, itu saja. Mungkin korang, aku pun tak sabar video ni akan release. Korang harap korang stay dengan kita. Tolong follow, tolong subscribe kita punya channel. Dan nama aku Ija. Nama aku Muhammad. Dan kita punya guest namanya Aidil. Itu saja. Aidil. Sembang Kroni Untuk untuk Kroni. Kroni. Take care. Kita bersama Kronikas. Cast feels like home.